Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12. Kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Kiriman yang ingin saya sempurnakan datangnya daripada pendengar kita bernama Faridah. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Faridah kirimkan SMS yang berbunyi begini. Saya nak ucapkan selamat berpuasa pada Kisi dan juga pendengar Misteri Jam 12 yang sedang mendengar macam saya yang tidak bertugas esok. Jadi saya bersyukur sangat hari ini dapat dengar MJ12, esok dapat dengar Kisi. Jadi awal tadi selepas solat tarawih 10 malam terakhir malam Lailatul Qadar ini, malam ni pula sibuk nak buat kuih raya sebab tempahan orang makin banyak, sambil tu dapatlah berhibur dengan Misteri Jam 12. Terima kasih pada Farida. Pengalaman yang saya nak ketengahkan ini berlaku Kisi 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu katanya bila nak dekat Ramadan, belum lagi bulan Ramadan, lebih kurang dalam 2-3 hari lah nak masuk bulan Ramadan. Apa yang berlaku pendengar Misteri Jam 12? Saya ni baru balik dari tempat tugas. Saya bekerja mengikut shift. Ada kala kerja shift pagi, ada kala kata Farida kerja shift malam. Jadi kisah yang Farida nak ketengahkan, bila dia balik kerja dari shift pagi balik malam, ada sesuatu berlaku di kolong blok rumahnya. Jadi apakah pengalaman yang berlaku 3 atau 2 hari kata beliau sebelum masuknya bulan Ramadan? Akan saya kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. Baik rakan MJ12, kisah yang ingin saya sempurnakan dikirimkan SMS kepada saya oleh Kak Farida. Berlaku 3 atau 2 hari katanya sebelum datangnya bulan suci, bulan Ramadan. Waktu itu kakak balik dari kerja shift malam, sampai di kolong blok rumah sekitar pukul 12 lebih tengah malam Kisi. Katanya Kak Farida, saat sedang berjalan, kakak ada membeli 2 paket mi goreng. 2 paket mi goreng dibawa pulang untuk kakak makan dan untuk makan bersama dengan suami. Jadi pendengar Ria, kakak ni memang tak suka makan mi goreng yang ada sayur. Kakak beli yang tak ada sayur. Satu untuk kakak, yang ada sayur untuk suami dan pedas. Jalan di kolong blok rumah, tiba-tiba kakak dihampiri Kisi. Katanya, Kak Farida, oleh seorang makcik tua yang berselendang menghampiri. Kemudian dia tanya, Nak, ada makan tak nak? Makcik lapar nak. Dari mana makcik ni datang ni? Jadi pada mulanya, kakak macam mana ni? 2 mi goreng aku beli dekat dalam plastik. Kasih yang suami yang tak pedas, suami tak makan. Kasih yang aku pula, aku tak makan sayur. Saya pun nak kasih dia duit. Saya buka beg duit. Betul Kisi, kebetulan dalam beg duit saya cuma ada duit Malaysia saja. Jadi macam mana sekarang? Lift sedang nak turun, saya dah pecit, dah tekan butang lift. Nak, boleh tolong nak, cik lapar nak. Akhirnya saya keluarkan mi goreng milik saya yang ada ikat getah 2. Saya keluarkan, makcik, saya ada beli mi goreng, makcik makanlah. Makcik tu ambil mi goreng tersebut. Terima kasih nak, semoga Tuhan murahkan rezeki.
Makcik tu jalan, lift pun sampai masuk dalam. Saya pun pulang ke rumah. Pendengar Ria 897. Saya pulang ke rumah. Jadi saya pulang ke rumah, letak mi goreng tu di atas meja makan. Hanya 1 paket. Kemudian suami pun saya panggil, "Bang, mi dah ada ni, kita makan sama-sama bang." "Iyalah." Suami saya pun keluar dari bilik lah. Saya ke dapur, saya buat air untuk suami, buat air untuk saya. Saya angkat 1 pinggan dengan garpu dengan sudu. Saya jalan, saya letak pinggan. "Yang awak ni makan tak pakai pinggan, masal. Makan atas kertas sudahlah." "Tak adalah, saya nak share dengan abang. Bila masa pula awak ni makan sayur dengan makan pedas?" Suami tanya saya, "Habis yang 1 bungkus lagi ni siapa nak makan?" Saya terkejut Kesi. Pendengar Ria 897, saya terperanjat, katanya Farida. "Kenapa awak terkejut?" Tak ada apa-apa bang. Saya pun takut Kesi. Saya buka plastik tu, angkat mi keluarkan, tengok dalam lah. Ni mi aku pesan. Tadi ada makcik minta, aku dah kasih. Macam mana boleh ada 2 pula? "Awak nak makan tak nak?" Ya bang, saya makan bang. Saya ambil 1. Saya ambil seurat mi Kesi. Untuk rasa, takut Kesi. Saya makan. Tak ada apa-apa pun. Makan sampai habis. Kisah itu saya rahsiakan pada suami, tidak beritahu suami. Pendengar Ria 897. Hari pertama bulan Ramadan, saya masih fikirkan tentang perkara yang disebutkan. Kesi, masuk bulan Ramadan yang keempat. Saya rasa mungkinlah. Saya ni Kesi, dah 2 tahun berturut-turut saya tunggu untuk dinaikkan pangkat. Setiap kali bila tiba giliran untuk pilih antara saya dan juga rakan-rakan tugas yang lain, mesti orang lain dapat. 2 tahun Kesi. Tahun ini Kesi, rezeki saya. Mungkin agaknya makcik tadi mendoakan saya. Saya dapat naik pangkat. Saya menangis, teringat kenangan ketika saya berjumpa dengan makcik yang tak dikenali. 2 atau 3 hari sebelum Ramadan. Maaf Kesi kalau kisah saya bukan pasal hantu, tetapi pastinya sesuatu pengalaman yang misteri berlaku dalam hidup saya. Terima kasih dan selamat tengah malam Kesi. Itu dia kisah pengalaman siapakah mungkin yang Kak Farida ternampak tu, dan bagaimana dia yakin yang dia dah hulurkan mi goreng yang tak ada sayur, tak pedas Saya pun ada kawan juga, kalau pesan mi goreng ni tak nak makan sayur. Man, mi goreng tak nak sayur dan saya rasa anda di antara pendengar-pendengar juga yang tak suka lah makan sayur. Mi goreng kosong lah, mana ada rasa mi goreng. Dia kena ada, bila gigit tu rasa rangup tu mesti ada Jadi bagaimana jadi ingatlah, Misteri Jam 12 memangnya bukan cerita pasal hantu aja apa jua berkaitan dengan perkara misteri yang berlaku dalam hidup. Macam kisah Kak Farida awal tadilah yang dikirimkan SMS kepada saya, juga boleh disifatkan sebagai satu kisah misteri dalam hidupnya. Jadi boleh kongsi. Dan apakah mungkin pendapat pandangan anda tentang kisah Kak Farida awal tadi? Saya akan terus jawab panggilan anda 669-11897. Dan bagaimana kalau Kak Farida dah serahkan bungkusan mi goreng beliau kepada makcik tu yang nak makan, tiba-tiba dia pula dapat balik mi goreng tersebut. Mesti rasa was-was kan? Macam mana Jadi yakin tau, diri ni yakin, aku dah kasih orang, macam mana mi goreng datang balik Okey, 669-11897.